Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah Amira Al-Akhtar binti Muhammad Hasri, pemegang kad matrik D202411099829. Saya merupakan pelajar ISMP Bimbingan dan Kaunseling Grup B untuk subjek komunikasi interpersonal. Saya ingin berkongsi sedikit refleksi tentang pengalaman sepanjang saya mempelajari subjek komunikasi interpersonal ni. Sepanjang mempelajari kursus ini, saya mula sedar yang kemahiran komunikasi ni bukan hanya sekadar tentang bercakap, tetapi juga tentang mendengar, memahami dan memberi respon yang terbaik berdasarkan situasi. Saya belajar yang mendengar secara aktif ni sangat penting. Bukan sekadar dengar, tapi betul-betul fokus dan faham apa yang orang lain cuba sampaikan. Satu perkara yang paling memberi kesan ialah saya membuat perbandingan antara dengan gaya saya bercakap dengan apa yang saya pelajari dalam subjek komunikasi interpersonal ni. Saya sedar yang saya ni sebenarnya seorang yang agak pemalu untuk menyatakan pendapat, untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi selepas mengikuti kursus ni, saya mula belajar untuk jadi lebih asertif, untuk menyatakan apa yang saya rasa dengan cara yang hormat dan jelas. Melalui kerja-kerja khusus yang dijalankan dan aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan semuanya, saya belajar tentang bahasa tubuh, nada, suara, kepentingan empati dalam hubungan yang sihat dengan orang lain. Saya juga belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal, konflik yang timbul dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi saya rasa ini sangat berguna untuk kerjaya saya sebagai bakal kaunselor kelak. Secara ringkasnya, kursus ni memang betul-betul membantu saya untuk mengenal diri saya sendiri dengan lebih baik dan memperbaiki cara saya berkomunikasi, bukan saja untuk bidang profesional tetapi juga untuk kehidupan sehari-harian. Sekian, terima kasih.